Puk muda ni wak ayah asyik memang marah sobat. Wak ayah asyik ke wak sup ke. Nak goreng puk muda pun sedap juga sobat. Perut muda dia. Hok mana-mana toke-toke nasi apa semua tu nak pakai toke-toke restoran nak pakai perut muda hok murah. Habis ada masuk perut muda jenama GBP ni sobat. Ni ada lebih kurang dalam kat 4 pelet semua ni. Perut muda GBP ni paling murah. Cuma dia tidak packing sepeket-sepeket. Dia main dengan stoko lagu ni sobat. Perut muda daripada Australia ni. Ni beh. Perut muda GBP daripada Australia, beef small intestine deh. So kotak ni net weight dia semua sama 20 kilo belako. Hak ni bagi-bagi peniaga-peniaga ke. Nak makan sendiri rumah pun boleh. Perut muda ni, hak ni perut muda GBP ni daripada Australia ni habis nak beli harga nak beli borong kotak 14,5 sekilo. 14,5 sekilo dah. Ni perut muda. Hak mana nak pakai kualiti comel lagi, nak pakai hak mahal lagi, ada bermacam-macam jenis hak lain lagi. Tapi nak pakai hak murah, paling murah GBP lah. Dia ada lagi hak murah nanti aku tunjuk. Hak ni GBP daripada Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni beh, dia packing gini beh. Ini toko besar. Allah payah. Iya kuatin. Okey, ni beh. Dia stok gini. Ni perut muda ni ada capul perut muda ni wak ayah asyik memang marah sobat. Wak ayah asyik ke wak sup ke. Nak goreng perut muda pun sedap juga sobat. Dia main dengan stoko-stoko lagu ni sobat. Kalau sekotak ni ada dalam 4 toko lah lebih kurang. Ni beh. Dia ada 2, 3, 4. Tapi kalau nak beli orang kecil habis akan belah lah. Hak stoko ni habis akan potong 4. Hak ni nak beli borong kotak habis nak beli harga 14,5 saja borong kotak kali dengan 20 kilo. Tapi kalau nak beli uncik sekilo-sekilo ya harga 17 dah. Ni perut muda. Dia ada banyak jenis perut muda tempat abang. GBP ada, kadang-kadang siapa stok Royal Valley ada. Ada hak mahal lagi pun ada. Ada hak daripada India pun ada. Tapi hak ni antara kategori yang murah lah. Kalau hak lain biasa 15 yang lebih, 16 yang lebih. Hak ni abang nak beli 14 yang 15 sen saja sekilo untuk borong kotak. Jadi peniaga-peniaga hak mana nak pakai perut muda ni, nak jual kedai nasi sup ke, nasi ayam asal ke, mari saja di CP Frozen, mana-mana cawangan CP Frozen. Royak perut muda jenama GBP. Hak ni 14,5 sekilo untuk borong kotak. Semua sama. 20 kilo sekotak, 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Ni pelet, 2 pelet, 2 pelet lagi ada dal dah. Ni semua ada. Nak beli borong, direct di CP Frozen deh. Melo Kota Baru Kelantan. Best-best kita.